Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini hari Selasa 24 hari bulan Jun 2025. Seminggu yang lalu saya telah pun membuat satu video dan menyatakan dengan jelas bahawa disebabkan Ahmad Tahriruddin Mohamad Saleh, Hakim Mahkamah Persekutuan yang dilantik pada 12 November 2024 sedang menghadapi prosiding penghinaan mahkamah yang akan didengar di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 19 Ogos 2025 dan mempunyai satu laporan polis yang difailkan oleh Najib Razak melalui peguamnya Syafiq Abdullah pada 16 Jun 2025. Menurut Seksyen 204 dan Seksyen 209 Kanun Keseksaan, maka di atas kedua-dua perkara tersebut, saya telah mengesyorkan kepada Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun sebagai Ketua Hakim Negara sekarang, dan sekiranya beliau tidak diteruskan sebagai lanjutan tempoh selepas 1 hari bulan Julai, yakni lebih kurang 6 hari lagi, maka oleh mana-mana Ketua Hakim Negara baru supaya Ahmad Tahriruddin Mohamad Saleh direhatkan sementara daripada mendengar sama ada rayuan maupun permohonan. Itu adalah dalam video di sana. Tapi pada hari ini saya perlu menekankan, berpandukan kepada perkembangan-perkembangan terkini yang sedang tertular dan dipercayai sedang pun dirundingkan dan diusahakan oleh mana-mana pihak, memandangkan akan adanya kekosongan dua kerusi utama, iaitu kerusi Ketua Hakim Negara datangnya 1 Julai 2025 dan juga kerusi Presiden Mahkamah Rayuan datangnya 2 hari bulan Julai 2025. Maka Ahmad Tahriruddin Mohamad Saleh secara peribadi saya syorkan dengan penuh rendah diri demi kehormatan, integriti beliau sendiri dan sistem kehakiman untuk mengundurkan diri daripada dicadangkan sebagai salah seorang daripada Hakim Mahkamah Persekutuan untuk mengambil mana-mana jawatan tersebut. Sebab adakah ianya molek ataupun bermoral ataupun berintegriti untuk mana-mana hakim yang menghadapi permohonan pengkomitan dan juga siasatan jenayah melalui laporan polis sanggup untuk menerima namanya dicadangkan oleh mana-mana pihak yang berhak di bawah perlembagaan dan perundangan untuk mengisi mana-mana satu daripada jawatan tertinggi tersebut. Jangan juga kita lupa, pada Oktober 2025 kelak, kerusi Hakim Besar Malaya pun akan menjadi kosong setelah tamatnya tempoh lanjutan perlembagaan kepada Hakim Hasnah yang kini memegang jawatan tersebut. So, datangnya bulan 10 2025, ketiga-tiga kerusi tertinggi tersebut akan menjadi kosong. Saya percaya saranan ini yang sebenar-benarnya adalah berpandukan kepada konsep kedaulatan undang-undang, kepada penghormatan sistem kehakiman, apatah lagi kehakiman tertinggi Mahkamah Persekutuan dan jawatan-jawatan tertinggi Mahkamah Persekutuan. Saya sesungguhnya mengesyorkan bahawa Yang Arif Ahmad Tahriruddin Mohamad Saleh mengundurkan diri daripada namanya dicadangkan, dan selanjutnya untuk mengesyorkan agar pihak JAC seperti yang saya nyatakan dalam rakaman terdahulu juga tidak memajukan mana-mana cadangan nama
Ahmad Tehriruddin Muhammad Saleh untuk dinamakan mana-mana satu daripada 2 dan kemudiannya 3 kursi tertinggi kehakiman. Begitu juga kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang pada hari semalam telah pun disarankan melalui satu resolusi oleh pihak sivil masyarakat untuk beliau merehatkan diri sementara menyelesaikan kes beliau di mahkamah, sama ada tuntutan sivil tersebut maupun ke-88 persoalan yang kini berada di tahap rayuan di Mahkamah Rayuan. Untuk beliau, Anwar Ibrahim merehatkan diri daripada menjadi Perdana Menteri kerana satu lagi pihak utama di bawah Perlembagaan Persekutuan yang memainkan peranan penting di bawah perlembagaan untuk mencadangkan nama hakim-hakim dan kerusi hakim-hakim tertinggi kepada ke bawah duli yang di-Pertuan Agong adalah Perdana Menteri. Justru untuk mengelak konflik kepentingan yang terzahir daripada permohonan Anwar Ibrahim sendiri untuk merujuk persoalan-persoalan berkenaan kepada Mahkamah Persekutuan, beliau pun harus wajar serta di tahap ini wajib untuk tidak mencadangkan nama Ahmad Tehriruddin Muhammad Saleh kepada mana-mana 3 daripada jawatan tertinggi tersebut demi memelihara integriti kerusi Perdana Menteri dan juga mahkamah serta Hakim Mahkamah Persekutuan Ahmad Tehriruddin itu sendiri. Akhir sekali, perhatian saya telah dibawa kepada tertularnya satu laporan polis bertarikh 12 hari bulan Jun 2025 yang telah saya lihat dan baca melalui kumpulan WhatsApp, salah satu kumpulan WhatsApp lebih kurang 12 atau 14 minit yang lalu, yang menyebabkan saya amat terkejut dengan kandungan laporan polis itu. Secara ringkas, laporan polis itu dibuat oleh seorang kaki tangan dari pejabat salah seorang hakim Mahkamah Persekutuan yang memegang gelaran Tan Sri, yang mengatakan kononnya ada beberapa soalan yang telah diajukan oleh seorang pemberita kepada Tan Sri hakim berkenaan berhubung dengan suatu insiden yang berlaku pada 16 hari bulan Mei 2025 di mana hakim Tan Sri tersebut kononnya telah ditegur oleh pihak JAC ataupun Ketua Hakim Negara sebagai teraju JAC berkaitan dengan percubaan untuk memasuk campur dalam urusan perlantikan hakim. Saya tidak ingin mendahului siasatan polis, tapi saya mengesyorkan dengan tegas pihak polis jangan berpeluk tubuh tentang perkara ini, kerana dalam tempoh 6 hari lagi kerusi Ketua Hakim Negara dan 7 hari lagi kerusi Presiden Mahkamah Rayuan jika tidak dilanjutkan untuk tempoh 6 bulan seperti yang dibenarkan di bawah perkara 125 Perlembagaan Persekutuan akan menjadi kosong. Perkara ini perlu diambil tindakan wajar sekarang ini. Kita tak nak dengan adanya laporan polis tersebut, dengan adanya kekosongan kerusi tertinggi dalam 6 hari lagi, mana-mana pelantikan yang diwas-waskan, yang disangsikan berlaku dan kemudian akan menjadi terlampau terlewat untuk sesiapa pun mengambil tindakan-tindakan lanjut, sebab mana-mana hakim yang dilantik mahupun yang dinaikkan pangkat tidak boleh dibuang ataupun dilucutkan jawatan, melainkan dengan wujudnya diadakan satu tribunal di bawah perlembagaan
itu akan lebih memudaratkan sistem kehakiman dan juga akan mencacatkan hormat rakyat tempatan juga pihak antarabangsa kepada sistem kehakiman kita. Atas kesemua perkara ini, siapapun Hakim Tan Sri tersebut, saya merayu dengan penuh rendah diri beliau di tahap ini mengundur diri daripada dicalonkan untuk mana-mana jawatan tertinggi yang akan menjadi kosong seperti yang saya sentuh tadi. Dan yang keduanya, kepada Ahmad Taridudi Muhammad Saleh, memandangkan beliau dengan sendiri menghadapi prosiding pengkomitan dan laporan polis untuk mengundurkan diri daripada namanya dicadangkan kepada mana-mana satu daripada kesemua jawatan yang akan menjadi kosong. Dan kepada Anwar Ibrahim, selain daripada berehat sementara permohonan beliau didengar oleh Mahkamah Persekutuan daripada menjadi Perdana Menteri supaya tidak ada konflik kepentingan dalam urusan pelantikan kehakiman, maka saya dengan jujur sebagai rakyat Malaysia dan seorang pengamal undang-undang, yakni yang menganggap mahkamah sebagai rumah kami, merayu kepada semua berkenaan, tolonglah mengambil langkah yang perlu seperti yang disarankan sebelum ianya menjadi terlampau lewat dan bahan lawak jenaka di seantero dunia. Sekian, terima kasih.